Surah Al-Isra ayat 10 insyaAllah. Hari ini sudah tamat Surah Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Katakanlah wahai Muhammad, suruhlah nama Allah atau nama Ar-Rahman yang mana saja kamu suruhkan dari kedua-dua nama itu adalah baik takwa. Kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia, dan janganlah engkau menyanyikan bacaan doa atau sembahyangmu. Juga janganlah engkau perlahankan dia, dan gunakanlah sahaja atau cara yang sederhana antara itu. Dan katakanlah segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak dan tiada baginya sekutu dalam urusan pekerjaannya, dan tiada baginya penduduk disebabkan sesuatu kelemahannya, dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan sungguh-sungguh. จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพวกเจ้าจงเรียกอัลเลาะห์หรือจงเรียกอัลเลาะห์มาเถิดอันใดก็ตามที่เจ้าเรียกสำหรับพระองค์อัลเลาะห์นั้นมีพระนามอันสวยงามยิ่งและอย่ายกเสียงดังในเวลาละหมาดของเจ้าและอย่าลดให้ค่อยเช่นกันแต่จงแสวงหาลู่ทางระหว่างนั้นคืออยู่ในสายกลางและจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซึ่งไม่ทรงเอาพระบุตรและไม่มีปฏิใดๆร่วมกับพระองค์ในอำนาจของพระองค์และไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพระองค์ให้พ้นจากความต่ำต้อยและจงให้ความเกรงไกรแด่พระองค์อย่างถูกต้อง Alhamdulillah bi'ni'matil Islam wal iman. Wa'lamu annahuma min akbarin ni'am wa kafa bihima minan ni'am
10 sampai pada ayat 110. Waqala ayat Allah pada ini yang kita membaca dengan surah Al-Tadabbur surah Al-Iman Al-Amal dan Allah yang mengetahui belahan syariat kita apa saja dan bagi kita, dan bila Allah sentiasa bersama kita di mana saja kita berada, dan apabila kita bersama dengan ayat-ayat Dia, rahmat Dia, rahmat Dia, maka ia akan menjadi rahmat, maghfirah, hidayah, taufik, nur, iman, ilmu dan amal soleh. Ialah Allah yang ayat Al-Quran yang kita baca sebagai takliman Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai hamba Dia. Dan ialah Allah berjanji dengan melalui jalan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, siapa adalah jalan hamba Dia yang syafaat yang mukjizat dan sabur, maka Dia sanggup Rasul dan dikandung rasanya berputus serta ya Allah berilah kekuatan yang begitu tegas supaya kami dapat melawan nafsu amarah bisu dan syaitan rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh yang sentiasa bermilih untuk menyesak dengan puas-puas menipu khianat dan membalas susah dan berjalan dalam jalan as-siratal mustaqim melalui hadis Al-Quran menuju kepada syurga jannah darul na'im, dan beri kekuatan yang lebih kuat lagi supaya kami dapat mempelajari, membaca tadabbur ayat-ayat kamu setiap hari selepas sembahyang subuh secara berjamaah di masjid, sambil kami menunggu matahari naik segala lebih kemudian kami sambung sembahyang 2 rakaat atau 4 rakaat, mana lebih dia adalah seperti Allah yang disebutkan lalu sampai 4 rakaat, maka Allah SWT sambung menjauh selamat daripada kita pada hari itu. Serta Allah yang begitu tinggi mulia di sisi muka saya yang sama ada di ini adalah Allah dan kita menyuruhkan. Alhamdulillah, kemarin kita dapat dengar utul ain min qabli Allah SWT beri ilmu sebelum daripada itu mereka apabila dibaca ayat ayat mereka, maka keadaan mereka itu yakhrujuna min al-qawm sujada, mereka menunduk kepala sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba yang bahagian Al-Quran, yang mesti makna Quran, sisi dalam Quran, yang kerana semua makhluk ada yang dimasalahkan manusia itu Allah itu mengenai kesedihan kita takwa, semua pasal ada dalam manusia. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh, walillahi yasjudu pada surah Al-Hajj, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas. Baginya yaitu Allah Subhanahu wa taala sujud makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bawah, dan juga matahari, sosok bulan, bintang, bukit, gunung, danau, wasyajar, dan juga pokok-pokok kayu, wadawab, segala binatang. Allah binatang kau tak tahu sebutnya apa? Kemudian wadawab wa katsirun minan nas, dan banyak juga dari kalangan manusia itu sujud. Tapi wa katsirun haqqa alaihi al-'adab, dan banyak juga
Dari kalangan manusia itu merokok yang azab oleh Allah. Mereka tak sanggup untuk masuk. Allah pecah daripada kalangan manusia. Wa katsirul haqqo 'alaihi al-'adab. Katsirul haqqo 'alaihi al-'adab. Walaupun dari kalangan manusia banyak juga sujud dia, tapi ada juga dia banyak tak sujud tu. Kemudian ni wa may yuridillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihidup oleh Allah tidak ada yang bisa dia kepada dari malah manusia sujud. Yang mana kalau kita menjadi ahli neraka sekali kemudian jelas power dari kita sujud ini tinggal pada itu banyak tak perlu sujud. Tapi kita sesuatu Islam mata power kita dari kita saja daripada dunia tu. Ajibri Nabi selamat segala yang terbaik. Itulah yang menyuruh sebablah segala makhluk Allah menjadi Tuhan. Ya siapa ada kecuali manusia. Itu terbaik. Kemudian إذا تتلى عليه إذا يتلى عليه يخرون الأذقان سجدا. Sujud cuy lepas itu sudah subhanallah. Barulah kita bayar pula. Orang ini kita bayar tak dipuji ni bayar dulu. Dan mereka bersegera merumuskan rupanya dengan sujud. Dan keadaan dia tu merendah muka dia, kepala dia, tekak dia pada Tuhan sujud itu. Ya betul tidak pernah. Aku yazidu khushu'a sedang apa orang menawarkan mereka dari khusyuk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itulah aku nak dia mereka kepada Allah siapa menangis dia ketika dia bersujud atau dia baca Quran. Itulah dia antara alamat tanda seorang yang ilmu dia terbarakah bila dia baca Quran. Menangis oleh mata dia apa menangis bila kita ni susah upaya dia kalau ayah kita mati boleh dikuti dari kasih kita mati boleh dikuti kadang-kadang kita masak ngapo yang begitu besarnya kecil tak ada pasal. Sebab itulah di antara ilmu boleh menjadi seorang yang ilmu ada barakah dia suka menangis bila dia baca Quran, dia boleh dengan ayat-ayat Quran Allah Subhanahu wa taala. Bila dia baca Quran sendiri, Allah punya ayat azab dia main ini main kita masuk, kalau kita masuk selamat dia ada daripada apinya saudara kita yang dia tu nangis dia oleh mata dia itulah ayat kita baca kemarin. Maka pada pagi ini kita belajar sikit pula akhir bagi surah Isra. Allah bila masuk surah Kahfi insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada nabi kita dan juga kepada umat Muhammad. Semua umat dia ni walaupun khitab khusus nampaknya kepada nabi tapi dia adalah masuk kepada umat. Tuhan supaya kita tahu siapa kepada orang musyrik dia tak kenal. Dia musyrik dia kenal hanya nama Allah. Nabi ni bila dia berdoa dia sebut nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Dan dua nama ni adalah sebagai nama apabila kita berdoa minta Tuhan. Sebutlah dengan banyak dua nama. Nama Tuhan itu banyak, sekarang dua tidak. Nama Tuhan itu berapa semua dalam hadis Nabi?
99 nama. Walillahi 99 isman man ahsaha dakhala jannah kata Nabi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Tuhan semua itu adalah 99 nama. Walillahi asmaul husna, bagi Tuhan adalah nama yang baik, iaitu 99 nama ni. Siapa yang baca dia, mengapa dia dengan faham, rime. Mengapa apa dah? Serta faham, rime yang apa yang semua untuk situ. Allah khala jannah. Ini masuk syurga. Allah begitu syurga ni banyak. Jalan-jalan itu nak dapat kita tu masuk syurga. Dia antara banyak-banyak jalan untuk dapat masuk syurga. Kemudian ingat nama Tuhan, baca Tuhan, nama Tuhan dalam keadaan dia tu faham serta rime. Jadi dia musyrik, dia tak kerti nama Tuhan. Dia hanya dia kenal Allah Allah. Lalu tu dah dengar Nabi doa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman. Nama Tuhan ada lagi. Tuhan banyak lagi kita tu. Sebab dia tu. Sebab kita. Ya. Sama mana tadi tu kita tengok 360 ekor di kampung kita. Jadi dia suka kata dia ada nama Tuhan dia banyak juga. Kita biasa dengar daripada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Aziz, Al-Muhaimin, As-Salam. Sudah kesembilan nama kita semua dalam Al-Quran. Ada semua. Lalu telah Tuhan semua Nabi banyak. Tuhan saya itu ya nama dia tu banyak. Tidak seperti denganmu. Tuhan itu nama banyak. Tuhan juga banyak. Bagi Nabi SAW Tuhan hanya satu. Tetapi bagi dia adalah nama banyak. Nama dia adalah beliau dari terbaik. Sebab Nabi SAW kata, Qul ud'ullah awid'ur Rahman, Qulid'ullah awid'ur Rahman. Katakanlah wahai siapa dia Rasulullah, nama Allah atau nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Yang mana sahaja kamu suruh dari kedua-dua nama itu adalah baiklah kau. Tuhan nak panggil nama kamu itulah baiklah kau. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Sami', Ya Basir, Ya Mujibud Da'wah, wa Ya Qadil Hajat. Semua itu nama Tuhan baiklah kau. Panggillah nama-nama Tuhan sekali. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Nama mana sahaja hok minta duk seru dengan melalui doamu sebut nama tu nama ni adalah bagi Tuhan moleklah. Tak ada masalah apa. Dia musyrik Mekah. Tapi benar sama Allah projek Allah nan memperinci bila kau mikir walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka mintalah dengan Allah. Ada orang dengan nama Allah, bismillah nama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sudah berdoa banyak sebelum ini. Sebab dia berdasar daripada ayat Quran. Qulid'ullah awid'ur Rahman. Sebut nama Tuhan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman. Boleh juga kata orang lain pada waktu. Tapi Nabi dia suruh banyak sebut. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala perintah. Dia kata satu pak dengan semaya, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Ini satu pak dengan semaya dia berdoa. Mula-mula Islam Nabi di muka. Nabi baca semaya di waktu mana dia baca doa. Kadang-kadang dia baca doa mencapai Sayyidina Umar bila dia baca malah dia baca doa. Masuk gila ya
Abu Bakar baca boleh. Jadi dua itu kita sebut kasar ni. Ini pakai ini pesan ini adalah mana? Jadual itu. Jadi Umar baca kuat. Abu Bakar baca kuat. Kalau sampai awal praktek solat tak ingat. Nabi sendiri berpati tak ingat. Abu Bakar baca. Lalu itulah dua ayat ini, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Usiruh doa. Usiri doa. Mana wabtaghi baina dzalika sabila. Islam itu baca tengah-tengah dia. Usiruh doa, usiruh doa. Duduk di antara doa dengan pokok doa. Nabi tanya Abu Bakar, apa Abu Bakar awak tanya Umar, apa Umar boleh cerita? Umar ayat mana? Umar kata, aku baca juga hari supaya aku mau santai. Apa santai? Santai nak lagi dia tunggu, itu dipati ni seorang. Ulang tak sentuh. Allah, yang boleh siapa yang baca Quran lebih dari surah Baqarah. Aku santai akan langit dia. Aku baca Quran banyak jumlah itu mereka rahmah akan mari, sakinah akan turun. Siapa yang baca Quran maka umur itu penuh dengan rahmah Allah dan juga sakinah dari Allah. Ini Pak Kurdo itu ni hidup selera, tak ada masalah. Umur ada masalah pun tak baca Quran, ikut dengan benda-benda yang lain. Kalau ada yang ada rumah mati, rumah itu tak hidup, ayat-ayat Quran, rumah itu adalah rumah mati. Bisa membantu tak besok dah. Besok bandingnya ada dua umur burung, dua umur burung lah. Ini pasal saya burung. Apa supaya panggil burung? Panggil burung ni mahal. Kalau ni rumah yang baca Quran, supaya apa nak panggil malaikat mari? Malaikat ni bawa sakinah. Itulah apa yang dunia ada tengok. Maka awak tu tinggi 40 lapis 10 lapis tu ubah lu. Krok naik. Apa panggil burung lagi? Supaya nak jual saya dia lebih baik. Rumah kita pula betul. Rumah yang tidak ada orang baca Quran. Rumah dia mampu berbagi. Rumah yang penuh orang baca Quran, maka akan marilah sakinah malaikat. Naik kata tak fikir lagi terfikir apa. Apa lama lagi itu tak saya. Subhanallah. Bacalah awak harapkan kita sendiri, bini kita, anak kita berdoa. Ini sekali ni. Itu Quran. Sebab itulah Allah tanya buat Umar mengatakan mama syaitan. Dan aku dua malah Allah SWT. Umar ini situ Umar. Kata hari Nabi itu menjadi sudah jantung dia asin suprok mencaplah syaitan. Kau caplik kalau itu cak nom lebih itu nama suruh. Apa Umar? Kalau masuk ke Nabi ada apa? Masih suruh Nabi. Suruh mensyur anak Nabi. Allah sebenarnya maksud. Dan itu malah sebenarnya insyaAllah. Malah ini. Tanya Abu Bakar, apa boleh baca rumah? Abu Bakar kata, saya tak perlu baca bukan dengan kamu tu dia adalah maha mendengar. Apa baca saya, surah saya, Tuhan adalah maha mendengar. Ya tak terus saya baca keluar sekali. Saya ada biar itu. Ada alasan tu, buatnya tidak tahu tak? Buatnya ada alasan. Buatnya mana? Buatnya bukti. Buatnya hujjah. Tapi Tuhan perintah para Nabi supaya banyak wabtaghi baina dzalika sabila. Dan gunakanlah saja satu cara yang sederhana antara itu. Siapa cara? Doa. Siapa cara? Di antara dia doa. Sebab tak kita semaya, hakikat mana di situ. Doa itu Allah. Ini tak haji.
ke Islam. Tidak bertahan kok kemana ni Pak Muslim Allah. Baca Quran, tahu tak musuh, tak sulit Nabi mana semua. Dan juga Nabi pokok, ini Pak Sopak dia tak niat. Sebab Allah berkata kepada Allah Tuhan yakni wala tajhar bi salatika ya Muhammad wala tukhafit biha wabtaghi baina